Aku tak nak anak aku tunggu lapar. Tapi aku pun manusia. Letih. Setiap pagi, seorang ibu akan bangun paling awal. Tapi paling penat. Sebab dapur tu tempat dia berperang setiap hari. Kadang baru nak masak untuk anak. Tiba-tiba dapur penuh barang. Pisau tak tajam, tumpah sana sini, meja sempit. Anak pula merengek, nak makan cepat. Hati ibu jadi serabut. Nak cepat, nak bersih, nak bagi terbaik. Dalam kepala ibu, cuma satu. Aku nak anak aku bahagia. Aku nak anak aku jumpa dapur, dah tak macam Dana. Sebab tu, ada alat kecil yang buat kerja dapur jadi 3 kali lebih cepat. Senang guna, tak makan ruang, jimat masa. Ibu boleh fokus pada anak, bukan pada kerja dapur. Sebab bagi seorang ibu, masa bersama anak tu lebih mahal dari apa pun yang ada dalam dapur. Masak jadi tenang, rumah rasa harmoni. Klik untuk lihat bagaimana ia bantu ibu setiap